Tahu tapi tak buat. Itulah punca ramai terlepas peluang. Ramai dah tahu emas ni kalis inflasi, tapi belum mula. Ilmu tanpa tindakan tak bawa ke mana-mana. Jangan lupa follow dan save diri ni untuk rujukan akan datang. Macam tahu bersenam tu sihat, tapi kalau tak buat, badan tetap lesu. Begitu juga dengan simpanan emas. Kita dah tahu nilainya, tapi bila kita tak mula, duit kita tetap bocor. Perlahan sebab inflasi. Masalahnya ramai tunggu duit lebih. Padahal orang yang berjaya bukan sebab ada duit lebih, tapi sebab dia guna apa yang ada dan mula sekarang. Sikit-sikit pun tak apa. Yang penting konsisten. RM100 sebulan mungkin nampak kecil, tapi bila kita konsisten, hasilnya luar biasa. Sebab dalam dunia simpanan, ilmu plus tindakan dapat hasil. Tanpa tindakan, ilmu tinggal teori. Pesan mentor saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafie. Jadi, kalau kita dah tahu emas boleh selamatkan nilai duit, jangan sekadar tahu, mula bertindak. Sebab satu tindakan kecil hari ini boleh jadi pelindung besar masa depan nanti. Okey, baik tuan-tuan, yang mana berminat untuk simpan emas di Public Gold, boleh sahaja klik link di bio saya. Saya akan bantu anda sebaik mungkin. Ingat, perkongsian santai, tapi sampai jumpa anda di next video.